Ziggy Zaga. Jumpa dia. Tapi dia enggak ada. Apa tu yang kau menyesal cakap? Okey, novel daripada penulis kita. So hi guys, hari ni kita kembali bervlog. Sebab kita orang pun dah lama tak keluar dengan adik-beradik sama-sama. Jadi first kita breakfast dengan ibu abah dulu. Lepas tu nak kena ambil ayung dekat Nilai dengan abang Aden. Dan nanti kita sambung balik vlog ni. Nak pergi sarapan dulu, okey? Adik. Ibu. Aduh, dah makan roti canai, kotor pula tudung. Apalah, sampai sana kan tak ada heran orang tahu dah pergi makan. Cik. Sebelum kau buat kerja ni, aku dah buat kerja lama dah. Kain lagi, adik? Tudung hitam, kain tukar balik. Letak dekat belakang. Okay. Bye. Bye. Bye, Bu. Bye. Bye. Ziggy. Hi guys, welcome back to my Channel. Okay, setelah sekian lama kamera ni diletakkan di dalam beg rapi-rapi. So Let's buka masa raya kamera vlog ni. So Azan nak start balik vlog sebab macam dah lama kita tak ada konten. Azan tengok YouTube Azan dah sebulan. Walaupun ada lagi satu konten vlog yang Azan tak post sebab Azan tak siap-siap edit lagi. Sebab busy dengan kerja. Cik alasan kan. Tapi boleh je edit sebenarnya. Cuma tak habiskan edit. Tapi apa-apa pun hari ni saya nak buat vlog. Kita pergi mana? PBAKL PWTSAA. Hari ni last day PBAKL. So kita mau nak pergi. Weh, sumpah ramai gila weh semalam tengok dekat. Patutnya nak pergi semalam. Tapi kereta ada masalah teknikal lah. So macam kena lagi bengkel semua dulu. Baru kita orang gerak hari ni. So let's go. My family, my team. Ya, Ziggy Zaga, Ziggy to Zaga, Ziggy to Zaga. Welcome to our family. Okay guys, bye guys. Okay guys, kita dah sampai kat rumah Bang. Okay, bagi panggil Bang masuk. Bang. Kita kat mana sekarang ni? Dekat rumah Bang. Bang. Masuk. Bukan Bang negara, Bang Rizati. Bang kita dah sampai. Alhamdulillah sampai Bang. Alhamdulillah. Ketibaan Bang negara. Bang negara. Assalamualaikum. Salam. Negara saya. Abang. Bank saya elok. Awak bank saya. Awak bank bunda saya. Abang datang kau. Datang. Pinjam kad bank yang ada. Abang selamatkan ayam. Kat awak dah ambil belum? Kad ayam. Alamak, kalau kad tinggal tak boleh beli. Ada tak? Tadi. Abang. Syabang kad ayam. Alamak. Nasib baik kau ingat. Kau minum Vitagen. Itu bukan untuk sorang-sorang. Tak. Oh, Kalau kat asrama dulu cocok je daripada sini minum. Lepas tu besok cocok lagi minum. Kalau yang beli macam ni. Apa ya? Kalau Vitagen ni bukan ayam yang beli, korang malu lah. Sebabkan aku beli, kau bawa satu ni lah. Tadi Mu boleh cakap Ahmad. Tengok Abang Dan kata nak ayam apa. Tengoklah peti ais. Nak Vitagen satu. Boleh ambil lah. Lepas tu Ayung kata, bagi je lah semua. Kan ada 4 tu. Ayung pun nak. Lepas tu kata, malulah tak payah ambil satu je. Lepas tu Abang kata, tak apa Ayung yang beli ambil semua. Nak adik nak. Ketibaan kad bank yang ditinggalkan. Jap. Datang balik. Aish, macam nak serahkan barang seludup. Penyerahan barang seludup. Lucu siap. Terima abang. Bye dan jumpa je lagi. Okay. Sayang. Okay, kita dah sampai dekat tempat parking. Jadi kita nak pergi dekat macam buat video MPN ya. Jangan lupa Hari Pilihan Negara Peringkat Kebangsaan. Datang Merdeka. Kita kat mana? Kita dekat tempat parking. So kita nak pergi WTC. Okay, update geng. Jam gila sebab kita parking walaupun jauh sikit. Cepat air. Sabar je. Jom.
Jom. Janganlah Kak Zam. Cepat. Nak ni. Sekolah ada Tini sini. Ha? Sini, Syah. Aku dah jalan sampai depan. Apa kan, jap? Ramai gila guys. So guys, ramai gila orang. Ramai benar orang. Jadi diorang kat belakang, Ayung dan Kaish. So now kita baru nak masuk ikut entrance Pacific. Sikit, orang tak selesa. Orang tak selesa. So stay tune guys, stay tune. Yong. Okay? Asal speechless eh? Ayung tak tahu. Dia tak ada ke macam convention makeup? Ha? Tak ada ke convention macam makeup? Ni tu dia under apa? Atas 34. Dia under apa? Iman. Nonton ini tak? Pulau Pinang. Kawan Azhar, Jiha kirim salam. Jiha? I lupa. Boleh. Ajar. Yes. Oh my god, Masya Allah. Berapa ni? Video. Kakak, Masya Allah. Masya Allah. Oh my god, I thought you tinggi. Kita awak lagi tinggi. Kita kat flat. Awak comel. Allah. Vlog adik dia. Oh, vlog adik dia. Hai. Kakak, Masya Allah. Allah, kakak Masya Allah. Masya Allah, she's so white. Ain semua nama kita main. Atira. Kita jumpa. Okey sayang. Baik Atira. Thank you. Assalamualaikum. Bye. Bye kat sini pula. Bye kat sini. Bye. Kita jumpa kakak, Masya Allah. Alhamdulillah. Kami bahagia. Where is it? Sastra klasik. busy. Mana yang lain? Ni kita apa? Tak, tadi si pun ada WhatsApp. Siapa Yin? Yin. Oh. Kita orang dari Seremban. Oh, ya ke? Hai. Hai, selamat datang ke rumah Kapena. Saya dah tak jumpa abang saya. Dek. Ramai ke? Ada Aiman Sarah. Ni Aiman Sarah. Ada. Betul lah ada. Siapa? Oh, ada Aiman Sarah. Aiman Sarah. Sana Aiman Sarah. Dan juga sekali lagi Abang Setia. Kamu great. Untuk mereka yang ingin membayar, pembayaran kita berjalan dengan sangat pantas. Hanya mengambil masa 5 minit sahaja untuk anda. Apa lagi, Dek? Apa lagi? Beli satu dah habis dah. Dah. Tu juga buku kau nak? Nama apa? Kita teman lepas tu biar dia ambil gambar seorang. Teman-teman. Ambil gambar. Ayah ambil gambar. Itu dong Iman Troy. Iman Troy tak ada. Oh, tapi buku kita move on. masuklah kain. Sinilah kayu. Beratur lah. Malu. Ni dah record ke?
tudung. Okay. Hi Naim, hello. Can you say something? Selamat Hari Raya Aidilazhar in advance. So take care and you know what, life is so much more than to be sad. So I hope that everyone yang tengok video ni dapat jumpa you guys punya happiness. And just so you know that if no one ever told you about this thing hari ni, I just nak beritahu I'm proud of you guys. You are loved. You are more than enough. Okay. Bye. Okay, tu gambar. Jom. Ada offer last day ke? Tanya je tu. Kok imannya nggak ada sih? Ha? Tadi lah. Oh. Dia punya ni lawa pink. Ayo pilih yang putih. Aina. Putri. Nak. Tuan tengok pink. Ya. Kok dalenya juga nggak ada sih. Tak jumpa. Gue mau jumpa Iman Troy. Gue mau jumpa dia, tapi dia nggak ada. Tak apa, ini dah bola dah. Tapi dia nggak ada. Yang ada? Yang ada ni. Hanya dia. Andai rembulan tidak lagi mampu percaya dia. Thank you. Nanti kita datang lagi. Adik, jalan. Boleh nak selfie boleh? Ayo. Ya. Ini video. Thank you. Baik, buku Abang Miro tengok. Buku politik tu. Mana? Ni, highlighter. Tak tahu dekat palette ada bagi. Ada. Palette yang dari Ayung kan? Tak tahu Ayu yang bagi. Obses. Yang jernih tu ke? Jernih. Obses. Lawa tu. Dia punya ayam ambil highlighter yang obses memang lawa. Dah beli lah. Beli lagi. Yung ni. Main nak tengok nukilan biru ni. Ada apa? Baru ni. Nukilan biru. Kat mana? Level berapa? Dia tak bagi tahu level. Bawah. Tingkat 4 sini tu. Dewan Tun Razak. Boleh ke 4 star? Dulu aku baca pun sebab dia beli. Dia bukan dia punya series ke? Banyak kan? Adik-adik weh semua. Macam ni lah. Banyak lah, tapi banyak. Saya tak cukup lagi baru sampai G10. G berapa ni? 60 lebih Allah. 10 dah jauh 50. Dah nak kena beli 50. Nak? Tak nak? Dah. Satu. Nak beli. Aku pun senyum. Aku tu kan. Mana? Kita punya patah banyak. Kita dah. Yang ni dah ada. Janganlah full malu dah. Tengok apa lagi ni? Nak cari buku yang Ina tu. Ada ke tak? Jangan stres sangat. Kau saya dah stres dari tadi. Tak nampak. Ada ni. Okey. 15. 16 lah. Dia 17. 16 sayang. Kena bawa bank juga. Dia dah mesti tak baca buku macam ni. Aku dah tua sangat. Abang ada kata, jom tengok movie Arjun Ali best. Jom lah. Ya, jom lah. Sumpah best. Orang kata best. Jom. Patut apa macam menyesal cakap. Tapi akan dia ramai lah. Aku pun ramai. Kalau Arjun Ali. Ayum. Kau pun apa? Bergambar. Kau suka kan? Jangan buka lah. Nampak kau kena baca. Kau kena beli. Beli. Tak kau suka gambar? Terbalik siut. Kamu bergambar macam ni saya suka. Buku dah. Ada nak buku, ada nak ni. Ui. Beli ke? Beli. Boleh. Ambil jadi sikit. Sebab Ayum kan. Sebab Ayum masa zaman-zaman umur kaya macam tu. Suka macam ni. Ni function dah. Nanti bag ni semua letak dalam ni. Oh cantik. Kita kena dengan outfit dia. Ya. Boleh. Kita macam nak dia dapat yang benda tu kan. Tapi kita tak dapat. Tapi aku tak nak manjakan dia sangat. Tapi kau nak beli. Baby shark du baby shark du. Dah.
apa adik pula. Dia di video. Kau tu nampak? Kita cakap cewek. Sekali kena aku. Allah. Kan? Dah biasa benda kan. Lepas tu benda kayak macam kekok. Benda lain lah bawah. Jadi dia berlayer semua. Jadi extra music kalau kat lain sikit benda bawah dah. Jadi ada company ah? Ya, setahun je bayar. Macam kita tegur Syira. Dia di video macam cayok. Betul lah. Orang tengok buat dengan adik kan. Wisha. Boleh lah sebab rezekinya dia kurang sikit. Boleh lah relate dengan Awak panggil nama kau dengan Wisha? Tak boleh lagi. Tak boleh lagi. Jadi bila pada sign kan? 5. Okay. Thank you tau. Terima kasih. Sayang. Macam jumpa kawan gitu lah. Macam dah kenal lama. Mengampur-ngampur. Ada budak perempuan semua. Aku dah lepak. Lagi sayang. Ayu, sini sikit. Dah ke? Dah. Jom. Alhamdulillah settle. Gambar. Kata dia. Saya punya kaki, muka, pipi semua dah macam kejam je lah. Only boleh bukan. Ya, kasi. Nama apa? KPM beranak. Sebelum datang. So, Isteri dah tinggal ni. ha? Isteri dah tinggal ni. Ada. Sunyi sikit lah. Okey, terima kasih. Salam. Okay, so kita masuk bus Pelangi. Dulu ni tempat azan Ain. Masa azan SPM. Sekarang tinggal dia je sekolah, so dia lah nak masuk sini. Awak nak beli buku apa? Kenapa awak malu-malu? Adik bayar dia beli buku mat dia. Ha? Ni yang Tentang kau dah habis sekolah. Raja H2. Kau nak beli buku apa? Ain nak buat kan? Kau kena beli lah buku mat. Aku tak ambil mana. Ambil tengok. Model essay. Essay? Model insan apa? Ada form 3 dah kan? Kau beli yang tinggal 2 saja. Oh. Ada lagi ke yang lain? Ha? Tanya lah. Tanya dah. Ada version yang lain lagi tu? Ada. Yang ni yang latest pun. Ni yang paling latest. Nak? Mereka. Ha? Raja belanja. Raja tak apa? Raja saya belanja. Dah. Anak Muslim beli sendiri Ha? Anak Muslim beli sendiri. Kayak ni. Dia ikut tak? Dia ikut tak? Ha? Sesuai ikut punya jalur. Blok Raya. Oh, iya ke? Sampai nanti kalau Nama siapa? Nama saya Isya. Nama siapa? ramai-ramai Ni nama siapa? Ifa ni? Terima kasih tengok vlog kita. Anda jangan lupa siapa akak-akak ni. Baik ya. Nak tengok nak tak post bila ni. Dah tahu berapa dah tak post. Ya kan? Pula saya try edit cepat. InsyaAllah. Okay, bye. Thank you. Okay, so kita dah nak turun bawah. Kita nak buat apa? Adik, Ash. Dinosaur. Ada dinosaur. Wih, ada dinosaur. Aku tengok dinosaur. Kita apa? Dinosaur. Tak kau rasa macam orang gila ni. Saya tak pernah tengok daripada sini. Tu kain cong gila.
nak beli novel. Okey, novel daripada penulis kita Lee Yasmin Nasir, Ros Harisa dan juga Hana Ilhami. Pastikan anda buat bayaran dulu ya. Pastikan anda buat bayaran dulu. Lepas tu boleh terus anda akan jumpa dengan penulis kita. Orang pergi kan? Ayo. Oh, kau pergi kau beli apa? Beli tudung lah. Wow. So kita orang dah keluar, kita orang dah pergi ke Abadan. Abadan baru sampai sebab tadi Abadan ada buat kerja sikit kat rumah. So Abadan. Sorry. Drive tu naik KTM. Naik train. Apa tak naik train? Pergi mana? Dah makan belum? Belum. Hi guys. So kita dah dalam kereta. Tadi pergi naik kereta saya tapi tiba-tiba Abah Adan dah sampai. Patutnya Abah Adan naik kita orang. Tapi tadi Abah Adan ada kerja, so Abah Adan pergi asing. Tapi ni dah pergi makan. Kita orang naik kereta Abah Adan pula, kita Azul tinggal. Dan diorang dah selamat. Kita orang makan kat Starbucks. Buku-buku yang DVD pun agak banyak. Tapi dia banyak buku, ramai weh. Banyaknya kata. Ramainya orang. So break kita orang macam nak makan sukia lah dekat Starbucks ni. Tapi macam ramai. Sukia ni, sukia. Dia macam ramai. Tak pernah Starbucks Central macam ni. So sekarang pernah Badan? Sebab tu Badan, sebab orang kat TikTok tu viral kan. Korang kalau nak makan sukia, korang pergi je dekat Starbucks. Ya, dah banyak dah kat TikTok. Sumpah lah. Ya. Siapa yang viral kan tau? Kat TikTok memang dah banyak. Ada benda yang boleh viral. Ada benda yang mungkin kita senyap je. Kalau korang tak nak beratur, korang pergi je dekat Starbucks Central. Itulah kat TikTok yang aku dah tengok 10 kali. Bodoh kan dia. Lepas tu sekarang abang, ni Azhar buat YouTube. nak bodoh kan dia. Lepas ni dia kena beratur dah. Bodoh ke. Kalau korang tak nak beratur, lepas ni kau beratur. Dia ada tak? Dia famous lah ni. Tak tahu, ramai dah buat, dah ramai. Dia macam ni. Ada orang macam Famous ni pasal. Yang ni tak boleh masukkan tau. Tak, cakap cerita je lah. Nak viral je. Ada orang macam nak rating. Rating nama nak naik. apa dah semua. Orang like dia, orang tak follow pun dia. Apa dah bapa dan kisah. Betul lah. Tak, apa sama cerita. Tu tak? Abang dah cakap. Cakap cuba. Dah, abang dah cakap dah. Cepat lah. Abang dah cakap apa yang tak nak cakap. Cakap lagi sekali. Sekarang kita akan lunch sukia. Kat mana? Dekat Starbucks Central Mall. Sekarang kita dekat Starbucks Central. Tadi ramai gila orang cari parking lama. Okey, apa dah? Parking kat mana? Parking kat mana? Dapat parking. Alhamdulillah. Dan Sukia pun beratur ramai tadi. Dan Alhamdulillah kami di sini sekarang. Peace. Mana satu lagi? Peace. Satu kambing. Okey, makan. Mana satu? Ui, dia ajak lepak Cotton On baik. 10 botol dia kau ada nak beli baru. Ni cantik juga. Korang beli apa? Dia 12. Dia lagi Cotton On Tak sebab ada dia nak. botol, bukan termos. Bukan Dia flash. tengok botol-botol ni kat TikTok. Lepas tu dia nak beli. Nak dek? Lepas tu ni sibuk nak ikut adik nak beli ni. Kata orang ikut kawan, dia ikut nyebur. Alah, suka hati lah. Oh, sayang. Shortcake. Shortcake. Strawberry shortcake. Tanah kuning. So dapat dah? Dapat. Kat RM20 je dik. Kau ambil 2. Ada RM25. Jangan ikut lah. Tinggal RM5 ada adik. Okey, So, cakap. sekarang kita dah sampai dekat the mall. Nak tengok apa? Nak surprise kat Angah. Lepas tu sekarang kita guna phone sebab kamera dah habis bateri guys. Nampak dia. Dia nak shake air tadi. Kau gila nak order. Tak apa, nanti dia nampak dia gelak. Adik pergi. Kita tak boleh, kita muka memang orang kenal. Adik pergi. Dia tak boleh. Adik tak boleh. Tak nangis je.
Muka dia merah, muka dia merah. Nangis ke? Jangan nangis. Nangis macam biasa. Macam biasa. Tak cuti ngah? Alin guys, kau artis kan? Alin guys. Okay, Yong. Bye. Terima kasih untuk hari ni. Cakap terima kasih. Cakap terima kasih. Terima kasih Yung. Yung, terima kasih Yung. Seluar baru. Seluar tak boleh share. Terima kasih Yung. Alah. Ngantuk, jaga-jaga badan. Bye guys. Bye guys. Okay, so itu saja vlog untuk hari ni. Jangan lupa like, share, Subscribe. Bye. Terima kasih.